Assalamualaikum. Hai, selamat petang semua. Tadi macam biasa Acak nak turun melaju tadi. Jaring tok. Tadi nak tayang tajuk. Tajuk Acak dah ada tinggal kat sini. Tadi kita sangkut umpan je. Tapi Acak bukan seorang, Acak dengan tu, Abang Firdaus kita. Baru lepas hujan ni. Tengok air petang ni naik sikit. Okey, jom kita pasang tajuk petang ni. Let's go. Om Jalu. Hari kan? Ada. Tu, jalan sana tu. Dekat batu sana, batu jeram. Dekat batu sana. Bawah tu. Jom tamu. Mata dah ada kat sungai, cepat pasang. Ini kita garuk kat pokok lah. Rungkau pokok besok ada lah. Tak ada lagi. Ada ikan orang berjala. Bangla awak tahu tak? Kan? Kawasan lubuk ni tak ada kat mari 2 kilo bang. Ni kita nak pokok. Air naik ni. Batang ni cocok atas itu. Air naik ke batang. Bubuk ni kita pasang rapat-rapat. Alhamdulillah, Acak berdasyat pasang tajuk petang ni dengan Firdaus. Okey, macam biasa. Sebelum balik nanti kita cek semua tajuk tengok. Mana tahu ada upah petang ni. Lepas tu yang habis umpan tu, kita bubuh umpan baru. Acak dah bawa umpan lebih petang ni. Okey, stay tune. Turun slow-slow, tengok. Biasa kalau maghrib petang macam ni, tu lepas hujan, mesti ada yang makan bau. Nanti ada umpan tau. Dia nampak gegor tali tu. Yang ni ada. Alhamdulillah. Macam kat sebarau ni. Sebarau. Dah upah pasang petang ni. Ni dia. Seekor sebarau. Jadi dah ada rezeki upah pasang. Tengok hasil pagi besok lah. Assalamualaikum. Hai, selamat pagi semua. Macam biasa pagi ni, jom kita pergi tengok tajuk pagi ni. Acak dengan ni Abang Firdaus kita. Pagi ni air naik sikit. Mudah-mudahan ada hasil pagi ni. Nampak? Jom kita pergi tengok tajuk. Let's go.
Tak ada. Air lawa dah. Ikan tak galak. Pokok ni tadi kalau ada bentuk lah ni. Bawah ni kena ni. Besar. Mari tak besar kecil ni. Tengok macam halus lah. Alhamdulillah, remaja. Hasil pertama. Bawah ni banyak kosong laju. Buka mata cabut batang. Itu kopak lain lah. Sana pun tak ada nampak senyap batang. Ada? Oh, yang ni ada. Oh, kawan banyak remaja. Oh, alhamdulillah. Besar sikit. Mata tu. Bawah ni macam ada kena nampak bentuk batang. Bawah ni pun kan ikan. Mana ikan? Okey kena. Kena tak? Hai, tak kuat tu. Oh, alhamdulillah. Sebab lah. Barau. Ada. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Saya sangat tajam. Ada kayu ni tak ada. Ambil bawah belakang ni. Ini lawa tempat. Besar. Oh, dah nak bawa dalam semok oh. Ikan besar ni. Bismillahirrahmanirrahim. Mana ni?
Alhamdulillah. Ada saiz. Oh, letak mati pula dah. Nah, ini kosong. Bawa pokok sana pun tak ada minyak untuk batang. Asal ni tak ada. Keluar sini tak ada, keluar sini pun tak ada. Empat ada je. Hai. Tadi bego. Ada. Sorot. Main sinyak ni. Wah. Mari kita tengok. So kecil Hai tuhut. Wow. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ada saiz. Serubuk ni tak ada. Kosong masa lubuk. Ada. Coba. Oh, ada. Tapi main tak kuat slow je main. Oh, menanas. Push. Mana tau kayu ni tak ada. Anak ikan. Ni ada ni. Oh, lentur batang. Ui, ni besar ni. Wah, ni ada gaya sikit. Ni tengok besar kecil. Mana tu? Besar. Alhamdulillah, banyak sekilo. Oh, ini syok. Oh, sekilo lebih ni. Tak apa nak buat tangan.
ni tau. Besar ni. Naik bawah ni. Senyak kan nampak. Tak. Dia labi-labi. Sorry kot. Bismillahirrahmanirrahim. Mana dah? Alhamdulillah. Lagi sekilo. Wah, ni bau syak. Tengok macam kena. Wah, kena. Saiz padu lagi ya. Besar. Ngaluh sikit. Boleh tahan ke, nampak kepala. Tak. Boleh tahan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ini ada umpan. Awal ada. Ada. Ada, kosong. Rasanya pun tarik kosong. Ada. Besar. Boleh tahan ni gaya. Patah batang. Ganas Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ada saiz. Tak semalam ni kena ke tak? Tak laluan ni nampak. Dah ni darat. Tak ada. Hujung sana pun tak ada. Nampak senyak batang. Ada depan ni. Oh, ni kiri kanan kena. Ambil yang belah sini tu.
besar ni tau. Boleh tahan ni nampak. Dia tak jadi musim pula dah. Kayuh sikit dah. Besar ni, halus tak? Remaja. Kejap lah. Sana ada, tak ada. Sana tak ada, sini pun tak ada. Mana bawah ni? Tak ada. Banyak lah tajuk atas ni. Ada berapa ni? Kosong. Tak kayu tau. Ada. Tak ada. Minyak batang tak ada tu. Kosong. Hujung tu ada nampak. Tak? Besar kecil. Maja. Wush. Angkat sebelah ni ya. Oh. Keren. Alhamdulillah. Ada. Oh. Senyap tadi eh. Alhamdulillah. Oh, boleh tahan. Dah letih tu. Itu yang tak berenjuk tu.
Bahaya ni, dia tengah menggelepong ni, nampak. Dua tajuk lagi atas ni. Tak ada. Tak ada. Dua-dua kosong. Belah sini tak ada, belah sana pun tak ada. Alhamdulillah Cak Budak siap tengok tajuk pagi ni dengan Firdaus. Alhamdulillah hasil pagi ni. Dia padu juga hasil pagi ni. Kita ada 2 ekor ni yang saiz besar. Balik nanti kita timbang tengok berapa kilo seekor. Okey, kita jumpa kat rumah nanti. Stay tune. Organ. Timbang ada kilo lebih. Ada 7 kilo, 8 kilo. Oh, dekat 7 kilo dah. 200 gram, 7 kilo. Aduh. Nyepik sangat. Kilo 2 dah. Kilo 2 yang ni. Dalam sekilo. Oh, ganggang sekilo. 2 ekor gorgon. Berapa ekor semua sekali? 1, 2, 3 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 16 ekor. Nak timbang sekejap lagi kita pergi run. 5 kilo. Okey, sangat. Tak ada dah. Ada bawa duit kecil tak tu? Ada. Baik, saya jual ikan dah. Okey, kalau simpan lama sikit pun dia keras. Apa ni? Cuma bau. Sedapnya. Tak nak. Gila mana? Sedap bau pada kau sini bau. Yang ni aku dah. Yang ni apa? Sedap bau pada nampak pun duit. Apa? Yang ni sekilo 30. Mana? Ah, ni sekilo dah timbang. Sama ke? Yang ni saya sekilo lebih. Yang tu berapa? Nanti kau ambil duit je. Saya nak yang ni lah. Tunggu tak? Tunggu duit. Berapa ni? 30. 30. Tak pernah aku segan kau rumah tu. Nah. Apa dia? Mana? Rumah bau. Boleh dah belah tu. Okey, saya jual ikan dah. Hari ni tak pasang dah buat keluar. Sedap kau ikan dia ke moyok ya. Payah tak. Oh, buat gulai masam. Gulai lemak kuning. Dia tak ada kalau ada ikan sungai tombol ya. Ha, ya tahu. Yang mana musuh kali? Nampak pun itulah. Ya? Okey. Bukan senang nampak ikan bau ni. Jual eh? Payah nak besar-besar ni. Aku nak jumpa nama. Alhamdulillah habis juga jual ikan baung pagi ni. Hasil semua sekali tadi dapatlah 200. Bagi 2 dengan Firdaus tadi dapatlah 100 orang untuk pagi ni. Baik, sampai sini episod untuk kali ni. Terima kasih banyak-banyak yang mana sudah support Acak, yang komen, yang share, yang like, yang belum subscribe boleh subscribe. InsyaAllah kita jumpa di episod yang akan datang. Assalamualaikum.